5 sunnah Nabi ketika berbuka yang boleh bantu tingkatkan kesuburan. Sunnah pertama ialah memulakan berbuka puasa dengan kurma. Kurma mengandungi gula semula jadi, serat dan antioksidan yang membantu mengembalikan tenaga dengan cepat selepas berpuasa. Magnesium dan potasium dalam kurma membantu menstabilkan hormon reproduktif dan menyokong proses ovulasi pada wanita. Sunnah kedua ialah minum air dengan tertib. 1. Duduk ketika minum. Cara ini bukan sahaja sunnah tetapi membantu proses penghadaman lebih baik. 2. Minum dalam 3 tegukan. Jangan minum terburu-buru. Amalkan minum air dalam 3 kali tegukan. Ini membantu tubuh menyerap air dengan lebih baik dan mencegah dehidrasi. 3. Elakkan minuman bergula tinggi. Pilih air kosong atau air suam. Sunnah ketiga ialah berdoa sebelum berbuka puasa. Doa untuk zuriat. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Berdoa dengan hati yang ikhlas dan penuh pengharapan dapat meningkatkan ketenangan, mengurangkan stres, dan membuka pintu rezeki termasuk rezeki zuriat. Sunnah keempat ialah makan secara sederhana. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berhenti makan sebelum kenyang. Ini membantu sistem pencernaan bekerja dengan baik dan menyokong keseimbangan hormon. Sunnah kelima ialah berzikir dan bersyukur selepas makan. Zikir seperti Hasbunallahu wa ni'mal wakil membantu menenangkan minda, mengurangkan stres dan menyokong kesihatan reproduktif. Amalkan 5 sunnah ini dengan konsisten sepanjang Ramadan. Selain itu, pastikan anda dan pasangan mendapat nutrisi tambahan seperti FRT untuk menyokong kesihatan hormon dan meningkatkan peluang kehamilan.